Hai semua, so sekarang ni kita kat KLIA 2. Sebenarnya nak tunjuk ada banyak restoran dekat KLIA 2, tapi tak banyak footage sebab time ni pagi, tak banyak lagi yang buka. So ini adalah beberapa kedai. Lepas tu pagi ni kita makan dekat Paris Baguette. Tapi seriously banyak lagi kita restoran dekat KLIA 2 ni adalah dekat Arrival, dekat Departure. Kadang tu sanggup datang sini nak makan je tau. Hello, dah sampai Langkawi. Tapi tak dengar lah suara. Telinga masih tersebat ilmu dan Langkawi hujan. Hari tu sampai Kedah pun hujan juga. Video ni memang tak ada apa sangat sebab pergi Langkawi ni pun ikut my mom, dia ada kerja sikit. And dapat try makan dekat kedai crab ni. So kita dapat try different variety of crab dishes. And then dapat rasa crab walaupun orang tu orang bukakan. And lagi satu kat sini ada laptut. Ataupun kalau pernah dengar nama dia latuk dekat Sabah. Ni makan dengan krisik. Okay, pasal tengoklah saya excited makan crab. Sebab first time kena buka macam tu. Tarik yang tu kat depan. Sebab dia nak yang ada environment. Tapi dia ambil marketing sekarang. Pada photovoltaik kepada hydrogen production. Untuk splitting hydrogen. So sekarang ni member-member duduk pakai ajak. Terkejut jugalah boleh habis the whole crab dengan mi tu. So untuk tambah footage dekat sini, kita rekod lah coklat-coklat yang ada. Ni kalau korang minat apa tu? Ini kalau korang minat durian. Ni pula kalau korang minat berries. Minat berries. Ni untuk retail sports enthusiast. Ni pun untuk cukupkan footage. Bye-bye Langkawi. Kita sekejap je dekat Langkawi ni.